Halo, saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Perodua Asia 1000cc G-Spec tahun 2018 auto modern dia. Okey, mari kita tengok ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta India lah tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so sekarang kita pelan-pelan jalan satu lau bagi tengok ini kereta condition macam mana. So ini kereta you boleh nampak. Kereta memang cantik-cantik dah cat dia. Ini kereta kita baru dapat balik saja. Boleh nampak lah semua sekali. Memang cun. 2018 modern dia, talan cerita lampu dia. Boleh tengok semua sekali. Cermin semua okey, tak ada kena pizza apa, semua clear. So boleh tengok memang cun-cun lah kereta. Memang cat semua lawa-lawa lagi. Okey, lim pun sama pakai yang original lim lah. Dia pakai size 175 65 14 injin. Tayar bunga okey, ada lagi dekat 30% lah. Tengok taran semua sekali ya. Cantik-cantik lagi. Okey, depan tayar so ada lagi hingga 20% macam ni sahajalah. Okey, tengok taran semua sekali. Nampak juga depan tayar 20%. Tutup kamu sama sekali ada juga. Okey. Belakang tayar pun ada lagi dekat 30% lah. Banyak lagi. Okey, tengok taran semua sekali. Tutup kamu sama sekali ada lagi. Okey, so semua sekali cantik-cantik. Kita tengok dalam. Nampak seat dia semua sekali. So okey lagi lah. Boleh tengok. Tepi-tepi semua sekali. Papan dia semua okey juga. Ini kan tepi pun sama yang original sampai bawah. Ini semua yang original carpet dia. Nampak lah bawah semua sekali. Kita masuk dalam. Okey, mileage dia pun tak panggil jalan lah, 94907 km. Sterling nampak semua sekali pun cantik-cantik lagi. Tepi-tepi boleh tengok. Ini dia ada side mirror simpan. Nampak semua okey, ada function dia. Kebalik cermin. So okey, boleh guna. Okey, empat cermin semua boleh guna. Nampak tepi. Okey, sampai belakang. Okey, cantik tak ada masalah apa, semua clear. Leleo semua sekali pun sama original. Okey, so kita tengok untuk belakang. Nampak belakang seat dia pun semua sekali pun cantik-cantik lagi semua. Bawah kapet sama original. Belakang seat dia semua sekali okey juga. Papan dia semua sekali pun okey. Tepi gam sampai bawah pun sama yang ori ni. Tengok talan semua sekali. Okey. Tengok untuk belakang belakang nanti sini boleh taruh berapa liter punya barang. Aku pergi sini I pakai customer tahu. Nampak tepi semua sekali. Pun sama cantik lagi ni. Tengok tepi semua sekali. Okey, semua okey. Okey, spare tayar semua sekali. Bawah tu sama cantik-cantik lagi. Bawah semua sekali. Okey. Nampak papan dia. Tepi-tepi semua sekali okey. Tengok. Ini tepi semua sekali dah. Cek dulu semua sekali. Okey, kita tengok talan enjin dia macam mana. Okey, sama juga nanti ini kita berapa sisi yang spur I jual ke sini, I bagi customer tahu juga. Tengok sangkut semua sekali ada ini dia gam tepi semua sekali pun sama yang ori ni. Taran warehouse, besi semua sekali.
Kipas semua ada jalan. Engine semua sekali original, ABS system semua ada. Nampak ni sekali. Memang tune lagi lah. Tinggal bawa. Okay, so kita tengok habis kereta ini. Kita balik. Okay, kita nak pergi test ride ni kita lah. Pakai customer tahu yang ini kita condition macam mana. Okay, let's go. Okay, let's go. Kita test ride ni kita. Okay, so kita pusing dulu ah. Tengok dia punya rise up macam mana. Okay, kita try sini, kita pusing, tengok. Okay ah, rise up cantik. Okay. Tak ada kelek-kelek lah. Tak ada bising ke apa, semua okey. Kita pusing balik sini. Kita try. Okay, very good. Cantik lagi. Sekali kita pusing lagi sekali ya. Tengok sini. Okay, very good. Over dia pun semua okey juga. Tengok tak? Okay, very good lagi. Tengok kita jalan ini tak cantik punya tempat punya jalan lah. So okay, over pumping dia semua okey. Very good lagi. Okay, kita lagi sekali pusing dekat belakang sini. Okay, kita jalan tengok. Okay lah, so very good lagi ya. Tengok. Okay, memang bagus kereta ni. Dia brake semua sekali pun okey juga tengok. Sebab dia ada function ABS system semua ada. Okay lah, very good. Siapa-siapa yang terminat ini kereta, boleh call sama saya lah. Datang ke TAI sini, tengok kereta ini, tengah test ride ni kereta. Okay. So sekarang kita balik ambil outfit. I nak bagi tahu lah harga ini kita nak jual untuk berapa. Okay, nanti kita jumpa lagi. Halo. So I sudah sampai ambil kereta sini lah. Yang siapa minat yang ini kereta Petrol Asia 1000cc G-Spec tahun 2018 Auto Modern. Kalau peminat datang cuma saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okey, sekarang kita nak bagi tahu harga ini kita nak jual untuk berapa. Yang ini kita harga kalau untuk beri cash kita bagi harga 19,800. Kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga. Pinjaman harga 21,800. Kalau siapa minat datang cuma saya, tengok ini kita, tengah test ride ni kita. Okey ya. So kalau minat datang cuma saya. I nama Andy. See you later. Bye.